Nazir mengatakan bahawa di peringkat Nazir sendiri pun mereka akan menganalisis menggunakan AI. Jadi AI ni saya secara jujurnya lah peringkat awal dulu saya agak pesimis tentang AI ni. Sebab saya kata boleh fikir macam mana AI ni. Tetapi bila sebab surrounding kita dah macam tu, saya masuk. Kemudian saya pergi 3 kelas lah. Satu kelas saya pergi kelas IAB. Jadi first start saya pergi swasta dulu. Bayarlah mahal sikit dalam 400 lebih. Jadi bila saya attend kelas tu, dia dalam bentuk corporate kan. Jadi content dia, approach dia dalam corporate lah. Kemudian saya pergi satu kelas lagi. Pertama tadi bersemuka, saya attend lagi satu kelas online yang dianjurkan dibayar dalam 160 kot. Lepas tu yang ketiga saya pergi kelas satu lagi di IAB. Dan saya combinekan tiga-tiga tu kan. Sebab IAB ni bagusnya dia fokus pada konten kita, Cik Azam. Jadi pada 3 tu kita akan gunakan hari ini untuk fokus kita. Okey, saya akan mula dengan slide share. Tapi sebelum itu terima kasihlah. Familiar dah dalam ni. Saya kalau tengok berkelas saya dah tahu dah siapa yang akan masuk dalam kelas ni. Sangat familiar. Terima kasih utamanya pada sahabat-sahabat saya lah. SIP yang join sama-sama ni. Puan Halimah daripada Sempurna. Cik Azawang daripada Pekan. Ada ramai dalam ni. Cik Ilmi daripada Polisen. Ada ramai dalam ni yang sudi bersama-sama dengan kita. Tuan Puan Halimah, nanti saya minta jugalah pandangan kalau ada apa nak respon daripada saya, terutama dalam mengulas. Okay, alright. Saya share dulu slide. InsyaAllah saya akan habiskan kelas ni before 12. Sebelum pukul 12 kita akan habis. Tapi kita akan buat sampai pada peringkat implementkan nanti. Saya share dulu. Saya nak baca sekejap. Okay, apa ni? Cikgu Nuriman, sama tak? Masuk tak? Saya punya ni. Dalam ni ada gambar ni. Gambar. Ya, ada. Terima kasih semua. Okay, tuan-tuan, cikgu-cikgu, saya bagi cikgu je lah. Senang cikgu. Kali ini kita nak fokus kita kepada penggunaan. Kita nak menganalisis sebenarnya. Nak menganalisis dan nak buat ulasan. Kenapa kita nak menganalisis? Sebabnya kita akan sampai fasa ini minggu depan. Kalau ikut jadual asal daripada KPM yang kita banyak forward dalam grup, hari ini adalah hari akhir untuk kita tekan butang simpan. Butang simpan. Lepas tu the next tu stage kita ialah untuk kita bila dia dah lock, masa tu kita akan buat ulasan dah. Bila cikgu dah buat butang simpan, data ni semua tarik. So sebab itulah saya rasa kelas ni sangat sesuai, on the right time lah kita buat kelas ni untuk kita selesaikan yang ini, menganalisis. Menganalisis ni banyak tujuannya. Pertama nanti masa kita nak buat ulasan, yang kedua kita nak buat apa? Nak buat intervensi dan sebagainya. Kita tak nak cikgu ulasan kita di surface saja. Kali ni kita nak ulasan kita dalam bentuk kita nampak ulasan yang betul-betul matang lah. Maksud matang ni apa? Kita pergi dalam. Dalam apa maksud data. Data ni sebenarnya cikgu kalau kita tengok dia adalah data ni number. Tetapi di hujung-hujung number tu dia hadir sebagai satu dalam bentuk naratif. Dalam bentuk naratif. Satu penceritaan sebenarnya. Tentang data ni. Jadi orang yang deep tentang data ni, bila ni mulas, dia bukan bercakap dengan nombor, tapi dia bercakap berkaitan lanjutan daripada nombor, misalnya intervensi dan sebagainya. Okey, jadi itu dua kita punya operasi. Saya cuba bawa ni sikit cikgu sebelum kita mula sebagai permulaan. Ini kita menyambut. Hari ini ramai orang bercakap dasar pendidikan digital, semua orang bercakap. Tapi saya berminat dengan ni. Tapi saya jenis orang yang tak pegang pada, ada orang tu separuh dia hafal je berapa teras lah, berapa teras dalam digital ni lah, kemudian berapa inisiatif. Saya yang bab tu saya memang set out lah cikgu. Saya tak boleh hafal bentuk-bentuk yang macam tu. Sebab saya lebih berminat kepada dalam bentuk implementasi. Dasar digital ni lah dasar untuk implementasi. Saya baca je dulu buku tu, manual dia tu, apa yang dia nak dalam dasar pendidikan digital di Kementerian Pendidikan. Okay. Antaranya kalau kita tengok ni cikgu, dasar pendidikan kompeten digital. Utamanya menyekatkan berkaitan dengan PDP. Jadi hari ini kita nak pergi nanti. Kenapa kat sini proses PDP kita akan boleh analisis stand 4 daripada
data SKPM tadi. Ya, cuma sekarang ni kita nak menganalisis ni cara cepat, cara mudah, cara pantas. Sebab itu kita akan gunakan AI. Bila konsep cakap AI ni cikgu, dia ada banyak. Dia akan banyak. Yang paling baru misalnya China tu dia buat apa? DeepSeek tu kan. Lepas DeepSeek tu muncul pula satu lagi ke China lagi. Ada banyak. Kalau kita tengok di UK ada, di Perancis ada banyak pembangunan dalam AI ni. Ya, tapi hari ni kita nak gunakan chat GPT, ya, sebab itu lebih common dan lebih banyak digunakan. Dan software ini free, ya, untuk tujuan asas dia free. Ya, okey, balik pada sini. Jadi untuk menyokong PDP ni, ya, ni yang kalau kita tengok ni memberikan nilai tambah. Nak nilai tambah ni, ini yang kita kata kita kena analisis ni. Ya, kita tengok isu. Nanti hujung-hujungnya kita minta AI, minta cadangkan kita. Kita nak buat apa ni? Okey, yang kedua pula, Cikgu Nuriman kan kita buat apa? Okey, dia kata buat ni, buat ni. Kita kata dia, bantu saya untuk buat untuk perancangan setahun, dia akan buat je. Ini yang kita cari yang paling mudah. Kalau kita nak buat berhari-hari tu, ya. Tapi dengan AI, dia boleh fikir macam mana manusia fikir. So, kita ambil yang ni, dasar pendidikan digital ni, kita sambut teras yang kedua, pendidik pada cikgu-cikgu kita. Dan yang ketiga, kalau tengok dalam ni strategi ni, kalau kita tengok apa dia, meningkatkan tahap kompetensi pendidik yang berterusan, tahap latihan digital pendidikan. Cikgu dah menyambut dah ni satu. Sebab ni saya nak masukkan hari ni, saya nak masukkan dalam ladap hari ni cikgu. Ya? Sebab tu saya kalau boleh, tadi saya cakap cikgu gunakan D5 tu kan. Kalau rakan-rakan saya ini kementerian tu, kita tak ada D5 sangat ni. Tapi kita guna MIO tu kan, MOE tu kan. Kita guna tu. Jadi kat situ pun boleh. Jadi akan direkodkan nanti. So balik pada sini, kalau kita tengok teras untuk dasar ni, kita nak menyambut dasar ni. Kita bukan menghafal dasar. Ya? Kita nak menyambut dasar tu melaksanakan latihan pendidikan kompetensi digital. Ya. Dan kalau kita tengok garis masanya sehingga tahun 2025 ni, tahun ni last. Ya. Jadi sepatutnya yang ini kita dah kuasai. Ya, okey. Okey, di kalangan sahabat-sahabat saya SIP pula, dan dia juga guru besar, kita ada satu lagi teras yang ketiga. Dia ada 6 teras. Teras yang ketiga iaitu budaya kepimpinan digital berwawasan. Ini untuk kepimpinan. Okay, dalam kepimpinan, utamanya dia kata mewujudkan ekosistem digital yang kondusif. Okay, apa yang disebut? Dalam teras yang ketiga ni, antara strateginya ialah melaksanakan latihan digital kepada pemimpin pendidikan. Jadi hari ini kita ada latihan, kita menyambut lah ni. Jadi kita boleh wawarkan ni. Ini antara kita menyambut dasar-dasar di bawah Kementerian Pendidikan, ya, iaitu mengadakan satu bentuk digital training pada kepimpinan sekolah. Ya. Kita nak katakan hari ini kita menyambut dasar di bawah Kementerian Pendidikan, ya. Okey. Hari ini kita akan gunakan dua ni cikgu, satu ChatGPT, mungkin kalau sahabat-sahabat saya cikgu-cikgu gunakan yang lain sebelum ni. Cikgu ada gunakan DeepSeek. Saya ada gunakan DeepSeek juga, ya, tapi DeepSeek ni dia memang power jugalah, ya, cuma dia agak lambat sikit, ya, agak lambat sikit. Tapi dia lebih power lagi kalau kita tengok review tu kan. Tapi ChatGPT ni dia familiar. ChatGPT ni ada dua. Satu yang percuma, di peringkat kita ni dah cukup yang percuma dah cikgu, ya. Satu lagi yang berbayar, dia dah advance sikit lah yang tu, ya. Dan yang ini untuk kita dapatkan memproses data, ya, kita nak buat dia suruh buat graf, kita nak minta dia buat ulasan, ada takkan ChatGPT ni, ya. Okey, gambar ni, gambar AI, saya cuba bawa gambar sebab saya cuba cari yang mudah. Dia ada satu lagi Canva tu. Tapi Canva ni bagi saya dia complicated, banyak sangat kan. Saya cari gambar. Gambar ni pula, dia akan buat PowerPoint untuk kita. Dia ada dua cikgu. Satu, kita boleh buat prompt dia, ya. Saya perkenalkan perkataan prompt, tapi ramai prompt ni, ya. Maksudnya prompt ni arahan. Misalnya saya ambil ChatGPT lah. Saya guru saya pegawai SIP daerah Sempurna. Saya sedang merancang untuk pembangunan kepimpinan pengetua daerah saya. Bantu saya untuk merancang program. So ChatGPT akan tulis lah, dia rancang. Lepas tu kita tengok apa dia jawab. Daripada jawab tu kita tanya lagi, bantu saya untuk buat perancangan setahun.
Okay, dia akan buat setahun. Okay, bantu saya untuk dia akan buat. Itu ChatGPT. Yang kedua, ChatGPT ni boleh ambil image juga. Image macam mana? Kan cikgu ada graf kan? Cikgu ada graf analisis tu daripada dashboard tu. Cikgu tampal je. Yang macam Encik Azhar, dia ada pekan punya tu kan. Ambil aja pekan punya, tampal aja pada GPT. Okey, berikut adalah, okey, kita kena perkenalkan diri kita dulu. Konsep dia kena ada, nanti saya terangkan. Ya, kenalkan diri dulu. Ya, lepas tu kita bagi dia task nak apa. So dia akan buat. Gamma ialah untuk kita sesi presentation buat PowerPoint. Gamma AI. Gamma AI ni juga ada percuma. Ya, kalau di IAB dia ajar Gamma. Saya di swasta teri, dia pergi ajar lain. Ya, tapi dia selit juga dengan Gamma. So dia kata Gamma ni dia simple, mudah. Jadi dia kata kalau nak senang, dia kata okey Gamma lah. Ya. Jadi bagi saya untuk peringkat kita di sekolah, guru di sekolah, di PPD, di jabatan, cukup dengan Gamma dah. Ya. Gamma ni boleh buat dua. Satu, Gamma ni katakan analisis daripada ChatGPT ni kita pindahkan ke Gamma, dia akan tunjuk dalam PowerPoint. Faham? Yang kedua, Gamma kata ada cikgu teks panjang. Ya, teks panjang, katakan cikgu penulisan ulasan dia panjang dalam bentuk teks. Cikgu masuk dekat Gamma ni, dia akan banner PowerPoint, dia akan pointkan sendiri apa dia. Yang ketiga, Gamma ni juga kita boleh buat macam ChatGPT. Bantu saya slide untuk kepimpinan pengetua daerah sempurna. Okey, dia akan buat. Ni Gamma, ya. Bagi saya dua ni dah cukup dah, ya. Ada banyak dalam pasaran cikgu kan. Ada banyak. Cuma Gamma ni kalau kita tengok dia ada dua version juga. Version yang pertama ni apa tu, version trial lah. Kita boleh guna, ya, tak ada masalah. Ya, dia boleh pergi sampai PowerPoint, dia boleh pergi. Cuma nanti dia ada limitation, dia ada. Ya, maksud dia apa? Dia akan bagi kita kredit. Dah habis kredit tu, kita dah tak boleh guna lagi dah. Tapi ada penyelesaian ni, nanti kita terangkan macam mana nak buat. Ya. Okey, baik. Ni Gamma. Gamma ni lambangan ni. Sebelum saya pergi tu dulu, saya nak terangkan. Saya nak tunjuk contoh-contoh dulu cikgu. Ya. Contoh-contoh. Saya pergi banyak ni tau. Nanti saya akan pergi mula balik pada data SKPM tu balik. Baru kita combinekan. Okey. Untuk Gamma ni, ni antara contoh yang dia ini ChatGPT buat. Saya buat tunjukkan graf SKPM tu standard 4, saya tunjukkan situ. Saya guru data SKPM SK berlipat, SK berlipat. Berikut adalah apa tu data pencerapan guru bagi tahun 2024. Bantu saya untuk menganalisis data ini dalam bentuk graf. So dia tunjuklah graf. Dia tunjuk graf macam ni. Lepas tu kita tak puas hati dengan graf. Okey, ambil dah satu. Lepas tu kita kata okey, bantu saya untuk membuat interpretasi graf pencerapan guru ni. Ya, menginterpretasikan. Kita ada data cikgu, ya. Dashboard yang kita buat tu dia ada data tapi dia tidak memberi makna pada kita. Kita bolehlah sebelum ni kita belajar kan macam mana nak interpret data ni. Ni tak payah. ChatGPT yang buat. Ya, dia boleh sebut tu. Kita tak sebut skas tapi dia sebut dalam tu skas tu. Dia boleh sebut. Dia nampak ni guna ni semua data-data ni dia buat macam tu. Ada benda yang kita tak type tapi dia boleh baca. Ini tu yang dipanggil kecergasan buatan ni. Dia boleh buat, ya. Dia boleh gunakan bahasa Melayu, bahasa Inggeris, bahasa Indonesia dan sebagainya. Ya, tapi sebenarnya bila saya buat ada dua lah. Kalau kita gunakan bahasa Inggeris, dia data tu maklumat tu lebih banyak lagi, ya, berbanding bahasa Melayu. Tapi ongoing dia akan banyak ni sebab apa yang kita buat ni cikgu, AI ni akan simpan. Dia macam otak kita lah kan. Masa nak pergi lawas, turun airport, okey simpan memory. Oh ada sini, lalu dekat sini, lalu dekat sini. Oh lalu dekat Merapu ni, lalu dekat mana? Dekat immigration tu, lalu saya simpan. Dan bila nak guna dia akan baca data-data ni balik. Ya, ni tak saya buat ni. Ini semua ChatGPT buat. Ya. Saya ambil satu contoh lah cikgu, saya bagi arahan. Contoh macam mana saya bagi arahan GPT. Mohon bantu saya idea untuk meningkatkan pencapaian akademik. Tapi ini sebenarnya dia prompt dia ni saya tak lengkap ni. Kena kenalkan diri dulu. Akademik untuk apa? Tingkatan berapa? Apa fokus kita? Makin banyak kita bagi dia arahan, makin spesifik nanti analisis yang dia boleh buat.
Ya, itu contohnya. Tengok dia jawab macam orang jawab kan. Sudah tentu dia katakan, dia tak marah kita pun, ya. Tak puas hati kita tanya lagi. Ya, itu untuk ChatGPT ni. Ni. Ini satu contoh yang saya ambil masa saya kursus di IAB. Ya, saya ambil data ni, saya bagi pada lecturer tu untuk cuba buat data ni, SMK Iskandar Shah. Okey, nampak? Ini dia jawab ni. Saya bagi dia satu data aja, saya tak bagi dia graf. Ni graf ni AI banner. Ya, berikut ada graf yang menunjukkan perbandingan tu 1:9 Iskandar Shah. Okey. Kalau nak ubah suai, dia ubah suai lagi. Ya, contoh-contoh. Okey. Baik. Kita ada kat mana, cikgu? Kenapa kita pergi kat sini? Sebab sebenarnya kita berkaitan dengan yang ini. Okey, iaitu kalau kita tengok dalam SKPM kita, ada tempat rumusan dan perakuan, PGB kena buat ulasan. Saya mohon sangat yang ini, semua PGB, kita jangan delegate pada orang lain. Ya, kalau tak nanti kita tak nampak view sekolah kita ni. Ya, surrounding kita tak nampak. Yang lain-lain tu tak apa, biar dia orang buat. Ya, tapi bila sampai part ni, kita kena buat. Kalau tuan-tuan, cikgu-cikgu, pengetua, guru besar tak buat ni, kita tak nampak sebenarnya apa isu yang ada kat sekolah kita, akademik, pimpinan, pengurusan, ya, kurikulum dan sebagainya. Kita tak nampak. Jadi bila kita buat ni sendiri, ayat kita sendiri, mudah. Sebab tu saya lah sentiasa saya cari jalan macam mana saya nak mudahkan supaya PGB ni kita tak beban. Saya faham, saya pernah jadi PGB, saya pernah jadi pengetua. Ada banyak tugas kan, tapi at least di penghujung untuk SKPM ini kita ambil yang ini. Ya, supaya kita nampak apa yang sebenarnya berlaku kat sekolah kita. So kita ada data. Ini nanti kita nak mengulas kekuatan kami, pengurusan kami dan pencapaian kami. Kita nak ulas yang dekat sini. Apa ulasan ni dia nak buat? Nak mengulas ni, tak ada cara lain. Mesti gunakan data yang kita ada. Sebab kekuatan kami A1 sampai A9 cerita tentang data. Pengurusan kami juga standard 1 sampai standard 4 cerita tentang data. Pencapaian kami 5.1 sampai 5.4 tentang data. Jadi untuk itu kita tak ada cara lain dah. Kita kena analisis data itu. Ya, okey. Ini je sampai penetapan taraf dia tak susah lagi dah. Ya, skor keseluruhan ni dia keluar auto. Ya, bila skor keseluruhan itu. Ni nampak dia keluar macam ni. Dalam sistem kita nanti kita nak gunakan ini, cikgu ya, kita nak gunakan ini untuk suruh AI buat. Ya, okey. So kalau kita tengok apa yang ada kat kita, kalau dalam dashboard kita ada ni kan, standard 1 sampai standard 4. Dalam standard pula kita pergi deep sikit, halawan murid pun kata ada daripada pada 3.31 sampai ni 3.37. Dalam tim pula kita tengok, ni menarik ni, kita nak tengok kekuatan kami, pencapaian kami, pengurusan kami. Kita nak correlatekan yang ni. Nanti kita suruh AI baca apa maksud data ni. AI akan baca data ni, cikgu. Dia akan ulas data ni. Ya, kita tak payah bagi number dah, paling mudah. Saya cuba banyak cara ya. Ada satu cara, ada kawan-kawan saya kata, dia kata ambil data tu, dia kata Excel tu pindah ataupun pindahkan CSV. Saya tak boleh nak buat macam tu sebab saya tahu kat sekolah ni kita ada berbagai background kan, so background kita ada. Nanti nak tukar CSV lah, nak apa. Ada tak cara mudah daripada tukar CSV? So saya try. Kemudian saya refer balik, okey, ada caranya. Ya. So senang aja. Yang penting cikgu ada macam ni. Dan ramai dalam ni cikgu dah ada dashboard, tak susah lagi dah. Ya. Okey. Ini data yang kita ada lah. Kalau kita tengok kekuatan kami semua dah ada lah. Saya tunjuk satu-satu. Ada 5 part ni kan pada kekuatan kami sampailah kepada, saya rakam tak ni ya? Okey. Sampailah kepada kekuatan kami ni sampailah kepada rumusan perakuan. Stage 1 sampai 4 boleh katakan habis. Cuma saya nak ulas sikit tentang skor tu. Okey, cikgu, ada 2 isu sebenarnya yang berlaku semalam. Kemarin lah yang agak panas sikit dalam grup. Saya ada beberapa orang saya bagi penjelasan tu. Pertama, cikgu kena tengok balik, dia kata dalam rumusan skor dia tu datanya dia rendah. Ya, datanya tu rendah berbanding dengan data sebenar. Okey, pertama sebabnya ada proses yang tidak berlaku. Dia tak klik butang simpan.
Bila tak klik butang simpan dalam kita punya rumusan skor tu, jadi dalam pencapaian kami tu dia tak keluar nanti. Dia tak keluar, dia beza nanti. Ya, dalam pencapaian kami, ini pencapaian kami ni nampak. Dia kena simpan dulu, baru dia jadi nampak kat sini kan. 5.1179, E sampai F, okey. Ini juga ada pertanyaan, dia apa maksud dia kata, kalau A sampai F 100% lah. Dia kata A sampai 100% lah. Tapi cikgu, cara baca ni bukan macam tu. Cikgu Masrah bagi respon tak? Kenapa E sampai F? Kenapa E sampai F? Sampai boleh tak bagi respon? Tapi dia tidak dikira sebagai lulus 100%, dia ada pengiraan. Betul. Betul. Okey, betul cikgu. Cikgu ingat tak pengiraan GPS? Kan contohnya kan untuk Cikgu Nuriman familiar dengan PJSK. A1, B2, C3, D4, E5, F6. Kan dia kira sampai gagal. Lepas tu dia ada GPS dan peratus GPS. Sebab tu dia kira A sampai F. Ini bukan maknanya 100 ni kita letak ni 100. Ya? Jadi kita konsep tu kena faham. Ya? Okey. Setakat ni okey ya. Yang kedua kalau kita tengok yang ini. Ini tengok pencapaian kami juga ni. Bila kita tengok pencapaian kami, kita pergi satu, isunya kebanyakannya dia tak ada masalah dari segi koko saya tengok is okay. Ya, dia akan baca data yang akhir. Ya, dia akan baca data akhir. Dia senang je kalau kita tengok data ni, saya cepat dapat tengok. Saya tekan number dekat rumusan tu kan. Saya tengok kalau koko tu 25 dia letak situ, dia mesti A tu. 1.00. Dia mesti 1.00. Okey, 1.24. Okey, ni tak ada masalah. Ni pun tak ada masalah. Ni ambil semua tadi. Mungkin ada kat sini. Okey, banyak pertanyaan muncul dekat ni okey ni. Ni okey ni. Apa nak komen tak? Rendah ke markah ni? Cikgu Neriman, ini rendah tak? 19 ni, 19 berapa ni? 25. Ada orang kata, rendahnya peratus. Dia ingat, kita kata ni 25. Terima kasih Cikgu Neriman. Sekolah rendah. 25? 25 ke 30? Puri 30, sekolah rendah. 30. Ya. Sekolah rendah. Yang kita hari ni cerita sekolah rendah lah. Sini 30. Sekolah menengah tinggi lagi. Sini 30. Kurikulum 30. Sini 15. Berapa? 25 kan? Ini 25 juga. Ini 30. M juga 25. Ya, ini 30. Ini 25. So kita tengok. Apa yang berlaku dalam 2 hari ini, kebanyakan di pesasan sini, dia rendah. Jadi peringkat sekolah sekarang ni, cikgu kena tengok data-data ni balik. Ya, terutama dia tengok dekat yang kat sini. Ni tengok yang dekat sini. Agak-agak logik tak? Kalau rasa tak logik, tengok data amalan baik tahun 2024. Ada berapa? Sehingga pada sesi persekolahan berakhir pada 17 hari bulan Januari kan? Tengok berapa? Tengok kehadiran setahun tu, tempoh persekolahan tu berapa persen? Itu baru dia akan jadi nanti untuk kita punya data. Okey, jadi data-data ini kita akan gunakan untuk sesi-sesi ini nanti. Tapi sebelum itu, saya ada bagi juga pada cikgu. Okey, pada cikgu tentang dashboard. Dalam tu ada satu dashboard. Kita pergi dashboard tu sekejap. Ya, saya tunjukkan dashboard ni. Saya nak tunjuk macam mana nak gunakan dashboard. Sebab lepas ni kita pergi pada AI dah. Okey, kita pergi pada dashboard. Bengkel, sekejap ya. SKPM Bukit Siantan. Cikgu buka ni dulu, klik ni dulu. Ni hari ni ilmu kita, ilmu praktikal cikgu dia kena buat. Dia tak bukan teori ni, bercakap je. YM. Kami dapat SMK Iskandar. Iskandar. Right, sorry. Iskandar. KYM, ya. Dia ni kan? Okay, ni satu. Satu lagi A4 kan? A4, data SKP. Satu A4.
Okey, A1A4. Okey. Ini data untuk Skandar. Sekejap saya tengok satu lagi. Dashboard Taman Siantan ni ada tak? Ada. Tak ada ya? Tidak. Dashboard Siantan tu tak ada. Okey. Saya forward sekejap. Kita gunakan ni sebab ini kita nak gunakan graf dia. Sekejap ya. Sekejap. Saya masuk dalam grup Cikgu ambil dalam grup. Ada satu lagi dashboard Siantan. Yang baru tu cikgu buka yang baru tu dulu. Kita nak gunakan itu sekarang. Cikgu klik kepada tu, cikgu buka. Dia hantar dalam grup dah. Okay, alright. Kita pergi pada sini. Dia relate dah semua. Hari ni saya nak cuba gabungkan sebab kita dah final dah. Kita mulakan SKPM dulu. Cikgu kan kelas ingat tak apa dia evidence, macam mana nak tulis evidence, macam lepas tu pergi score, macam mana nak buat score. Ujung-ujungnya kita akhirnya sampai kat sini. Bila sampai kat sini, sekolah banyak ada dashboard ni kan. Cikgu ada dashboard ni. Udah ada dah. Ramai ada dashboard ni. Daripada sini dia akan keluar yang ini. Cikgu, kita boleh gunakan ini nanti. Kita pindahkan masuk pada AI. Suruh AI tafsirkan. Sebab kita ada dashboard. Ataupun kita tak ada pun, kita boleh copy ni, hantar dalam dashboard, hantar dalam AI, suruh AI buat. Tapi dia agak susah sikit nanti sebab dia nak memberi makna tu. Tapi cara yang paling mudah, kita dah siap ni. Ini ada siap. Akhirnya kita buat apa cikgu? Kita nak minta AI ni memberi ulasan. Sebab kita nak selesaikan tadi kan, yang cikgu ingat tadi kan, yang rumusan skor dan ulasan. Kita nak minta dia bagi ulasan. Cikgu pergi kat triangulasi ni nanti, dia ada berkaitan dengan ni. Kalau Cikgu Nuriman nak tengok tentang triangulasi co-curriculum, dia kliklah sini. Hantarlah dekat AI. AI akan tafsirkan lah. Yang nanti kalau kita nak tengok berkaitan dengan keseluruhan, yang kita nak buat ulasan, dekat sini. Sebab tu kita namakan sebagai ROI ni. Yang ni kan nampak saya besarkan sikit. Yang nanti kita nak gunakan ni. Kita nak gunakan ni sebagai kita punya kita punya maklumat untuk kita minta dia analisis. Ni. Okey, ini dashboard ni tadi. Jadi siapa yang ada dashboard boleh gunakan dashboard ni nanti masa kita buat sesi amali. Ramai dah ada. Kalau tak ada, kita boleh gunakan. Nanti cikgu boleh buat sendiri nanti berdasarkan data yang cikgu ada, sebab nanti kita masuk data kita kat sini. Masuk data kat sini. Okey, saya terangkan tu. Okey. Alright, sudah selesai. Saya dah tunjukkan sini prompt. Okey. Apa dia prompt? Baik, kita nak mula dah cikgu. Nak mula. Tapi sebelum kita nak mulakan dengan kita nak buat analisis, satu perkara cikgu, bila kita nak buat AI ni, kita kena ingat formula RTF. RTF. Role, saya adalah guru data sekolah rendah di Malaysia. Itu kita punya. Kenalkan diri kita ke dulu. Kalau tak nanti, dia tak tahu AI ni nak buat apa ni. Dia tak tahu function kita apa. Saya pegawai SIP Pejabat Pendidikan Daerah Pekan. Okey, kenalkan diri. Terangkan apa kita buat. Okey, yang kedua, meaning. Bagi meaning. Roles dia. Bagi tugas dia. Fungsi kita. Apa fungsi kita? Roles. Roles kita nak buat apa? Bentukan kerja atau aktiviti. Apa fungsi dia tu? Task kita lah nak buat apa. Kemudian kita buat prompt. Task kita ni, meaning task ni, inilah task kita ni. Menentukan kerja atau aktiviti. Saya pegawai SIP Daerah Pekan. Okey, saya task kita apa? Bantu saya untuk itu prompt. Tapi tugas saya, nyatakan dulu tugas saya untuk apa? Membina apa? Katakanlah saya ingin menganalisis pencapaian pengetua dalam standard 1 SKPM. Okey, arahan dia baru kita pergi pada prompt. Yang ni panggil prompt. Prompt ni dia akan ikut apa yang kita bagi arahan. Okey. Contoh menentukan style kerja dan juga analisis. Itu dipanggil prompt. Saya ada banyak contoh lah.
Saya bagi contoh yang mudah dulu, nanti kita buat sama-sama. Saya nak kita copy prompt ni, nanti kita buat sama-sama. Saya rasa saya dah masukkan prompt ni. Ni nanti. Ya. Cikgu nanti bila saya cakap buat prompt, tengok ingat muka apa ni slide kita yang 22. Okey, itu tentang tu. Ya. Okey. Last, saya nak pergi pada data. Cikgu buka sekarang ni link pada ChatGPT. Kita ada bagi kan pada ChatGPT atas sekali tadi. Bukan Power AI ya. ChatGPT cikgu bukan gambar ya. Saya ulang, bukan gambar. Cikgu pergi pada OpenAI. ChatGPT. Cikgu klik. Okey. ChatGPT. Okey, dia ada kat sini. Sama tak? Cikgu Masrah dapat kan? Cikgu Masrah dapat tak? Kalau dapat cikgu bagi good tu. Kalau dapat cikgu bagi good tu. Kalau tak dapat, cikgu ada ikon good tu kan. Kalau tak dapat, kat situ. Saya nak tengok siapa yang tak dapat, nak bagi kat sini. Saya dapat bagi ikon good tu. Saya nak tengok kalau ada yang tak dapat. Okey, Mulyana, terima kasih dapat. Cikgu Syakina, okey. Siapa yang tak dapat, beritahu ya. Sebab kalau tak dapat ni pintu dia ni. Yang tak dapat, boleh mesej personal saya atau masuk dalam group resource. Okey. Okey, maknanya semua dapat. Cikgu Nurhayati. Dapat tak Cikgu Yati? Masih tak dapat lagi ya Cikgu Yati? Mesej saya? Dapat dah kan? Okey, alright. Ini dia mesti present dia dekat sini ya. Dia cikgu buka je tadi, kita akan pergi pada ChatGPT ni. Saya 4.0 lah ni ya. Okey, kalau kita tengok inilah saya punya ni. Ya, saya punya kat sini. Ya Allah, tak dapat masuk Telegram. Kelas dah nak habis dah cikgu. Aduh. Okay, itulah. Kesensian tak nak masuk. Kelas baru bukan nak masuk. Saya nak masukkan seorang ni lagi, baru nak masuk kelas. Dah lah, nak layan benda macam ni. Okey, baik, sekarang ni nampak, ini adalah ChatGPT ni. Ini ask anything ni, kita nak buat apa? Ya, cikgu boleh type, cikgu boleh copy, ataupun cikgu boleh ambil teks. Ya, boleh. Kita ambil yang paling mudah dulu. Tadi pergi slide kita, slide 22. Ini antara satu kita punya, kita perkenalkan diri, nampak ni. Saya seorang guru data SKPM Sekolah Menengah Iskandar. Kita kenalkan diri. Ini dia kata roles tadi. Okey, saya perlu menganalisis data SKPM. Okey, ini kita punya nak buat apa? Task kita kata seperti dalam bentuk graf. Okey, sekarang cikgu ambil je kat sini, cikgu copy. Dah? Klik copy. Yang ni boleh kan? Kita buka balik pada mana? Pergi pada sini, cikgu paste. Datang pula. Lain pula yang saya copy. Copy, pergi pada sini, pergi pada paste. Tak ada paste this. Okey, sampai sini sudah? Boleh Kalau boleh, tunggu. Saya nak tengok siapa lagi missing. Okey, Dila okey, alright. Baik, bila sampai kat sini, cikgu tekan yang ini, anak panah ke atas.
Okey. Baik, dia tanya kita. Dia tanya Cikgu Syakina. Cikgu Syakina ada data apa? Dia tanya kan. Dalam Excel ke? Dalam apa ke? Kata ini nak gunakan dashboard tadi. Kita buka dashboard kita. Nak tengok apa? Cikgu Syakina nak tengok data apa? Katakan Cikgu Syakina nak tengok tentang data SKPM tadi. SKPM kena spesifik. Yang mana nak tahu? Katalah nak tengok data pengurusan kami kan. Cikgu Syakina klik aja kat sini. Ujung ni. Jangan dekat sini dekat luar ni. Tekan copy. Saya ulang. Tekan dekat sini ujung, jangan dekat graf, kat ujung ni. Tekan kanan. Tekan copy sampai muncul perkataan copy. Boleh? Okey, terima kasih. Okey, boleh Tak boleh beritahu. Tak boleh beritahu. YM, mana nak dapat kopi? Gimana kita nak kopi? Nak kopi, sekejap. Baik, tadi kita dekat graf ni kan. Okey, kita pergi klik kat sini. Mouse sebelah kanan. Oh ya. Kopi. Graf sekolah Taman Bukit. Saya buka Iskandar. Salah. Tak apa. Ni Cikgu Masra dah sampai mana dah ni? Dah sampai ke tuaran dah ni. Kita masih kat KK lagi. Okey, klik sini sebelah kanan, copy. Cikgu pergi kat mana? Pergi kat sini balik. Mouse sebelah kanan, cikgu paste. Lepas tu cikgu pergi nak panah ke atas. Nampak dia keluar macam ni. Tapi kita bukan nak macam ni. Kita nak minta apa dia? Kita nak minta menginterpretasi data kan? Sebab kita dah graf, kita dah analisis. Cikgu type kat sini, bantu saya Okey, saya tulis bantu saya menginterpretasi data berkenaan ataupun graf berkenaan, ya. Graf. Ini dia kepanggil, ini yang dipanggil sebagai prompt. Ya, prompt. Tapi nanti kita jangan 100% percaya dengan ChatGPT ni. Dia macam orang juga lah kan. Ada juga salah. Tapi kita tengok wording dia nanti. Okey, cikgu dah masuk kan? Cikgu pergi pada ni. Baik cikgu, dia kata. Dia panggil tahu, dia kata cikgu tu. Baik cikgu, dia kata. Padahal kita tak cakap pun kita cikgu kan. Kita kata guru hilang masuk, dia sama lah tu. Ya? Nampak dia tunjukkan. Nampak ni? Standard 1, dia kata pencapaian maksimum, bicara teman, memang makan baik. Okey. Dia mengulas kat situ. Ini dipanggil sebagai ending. Puas hati tak? Okey, tak puas hati, cikgu bagi balik. Nampak ni dia buat sorotan pula. Kalau separuh nanti dia akan ada keluar apa cikgu kan, dia keluar intervensi pula dekat situ. Mungkin kita dapat kekurangan dalam pengurusan bilik jam, mata pelajaran PDP perlu ditambah. Kita tak ada pun yang ni tadi kan, tapi dia buat yang macam tu. Standard 3.1, 3.3. Ni nampak ni ada error ni kan. Nampak ni ada error. Nampak ni, kita tengok. Dia dah baca data-data kita. So kita nak buat apa lagi, terserah pada kita. Ya. Nampak dia kata kalau cikgu mahu, saya juga boleh bantu cikgu buat slide pembentangan. Dia nak tolong kita tak payah minta cikgu. Nak saya siapkan juga. Sama tak dalam saya punya ayat dengan cikgu punya? Sama tak Man? Cikgu masalah sama tak ayat saya ni dalam cikgu punya? Nampak dia offer kat kita. Dekat orang tak boleh ni tak ada orang nak buat macam ni. Jika saya nak saya bantu, so saya macam ni dia bantu saya. Maknanya kita akan menjawab respon ini. Nampak?
Ni. Nanti kita akan buat dalam okey. Tapi cikgu nampak kan dia menggunakan, kenapa dia gunakan perkataan SKPM G2? Sebab cikgu dalam memori dia adalah tentang SKPM G2, dia tak ada SCAS. Jadi macam mana nak tukarkan SCAS? Cikgu bagi arahan je. Tukarkan perkataan SKPM G2 kepada SKAS. Baik cikgu, kalau mesin tukar kepada dia tukar SCAS. Nampak? Dia tukarkan SCAS. Cikgu nak saya bantu hasilkan PowerPoint berdasarkan ini, boleh saya siapkan untuk cikgu. Ni nikmat manakah yang kita nak dustakan ni cikgu, Senang kan? Mudah. Ya. Bantu saya dalam bentuk slide PowerPoint. Jadi prompt ni memainkan peranan yang penting. Apa yang kita nak buat? Tapi dia tak cantik macam apa itulah dalam gamma AI. Gamma AI nanti saya tunjukkan lagi apa nak buat. Ini dia buat, dia tengah fikir. Dah siap je kau? Kalau cikgu nak suruh saya buat PowerPoint pun saya tak siap sampai macam tu. Nampak? Tapi dia tak cantik macam Power AI lah, Power Gamma AI. Gamma nanti kita tunjuk. Nampak dia buat macam tu, dia terangkan tu. So daripada sini nampak ni cadangan tindakan dan susulan ni. Dia kata apa? PLC berfokus pada standard 3.2. Okey, Koko kongsi 3.2, kongsikan amalan terbaik standard 3. Kita boleh tanya dia balik. Dia kata amalan, dia katakan dia cakap kita buat amalan terbaik, tapi kita tak faham. Bantu saya bagi cadangan program amalan terbaik. Apa yang dijawab tu cikgu baca dulu, tapi kalau tak puas hati cikgu tanya lagi. Nampak cadangan amalan baik, the best practice. Nampak cikgu? Itulah kata Nazir. Nazir kata bila dia buat ni, katakan Nazir pun tak terfikir jawapan dia macam ni. Nampak dia kata cadangan program amalan baik dia, program reading rakan sebaya, best practice, walk through. Nampak cikgu kan? Okey, ada apa nak komen setakat ni? Cikgu Musa? No comment. No comment. Okey, boleh bantu tak ni? Boleh. Boleh bantu kan? Cuma prompt tu lah kena jelas. Prompt dia kena jelas. Tapi kalau dia betul. Tapi kalau dia jawab cikgu tak sampai cikgu punya apa cikgu nak, cikgu tanya dia lagi. Dia sebab dia bukan orang, dia mesin, dia tak pandai marah. Ya. Tapi cikgu punya pertanyaan ni mesti dia synchronize dah. Ni cerita SKPM tengah-tengah bincang data apa cikgu kata bagaimana cara untuk membuat goreng pisang. Dia blank dah. Ya, cikgu dah tak sampai, dia punya konotasi dia dah lain dah. Dia dah baca kita punya format ni adalah cerita tentang SKPM, tentang data. Bila cerita lain pula nanti dia tak boleh, ya. Dah tak synchronize lagi nanti. Jadi macam orang lah kan. Kita elok-elok cerita SKPM, tiba-tiba dia masuk cerita lain kan. Kita rasa macam marah. Dia pun sama jugalah macam tu, ya. Dia terpaksa accumulate balik data-data yang kita ada. Okey, kita ambil yang kedua cikgu. Okey. PGB, tuan-tuan nak buat ulasan. Kita nak buat task satu ni. Ini saya nak buat task. Kita ambil dalam triangulasi SKPM ni, cikgu, saya nak cikgu dapatkan kaedah untuk membuat ulasan. Saya ulang ya. Okey. Kenapa saya nak ambil ROI? Dekat ROI ni, kalau kita besarkan sikit, sorry tak nampak. Dia cerita tentang apa? Pencapaian kami, kekuatan kami dan juga pengurusan kami kan. Okey, kita nak minta dia untuk mengulas. Sebab dia kat sini tu. Cikgu Aisyah kan, ingat kan? Yang PowerPoint tadi Cikgu Aisyah kan? Yang PowerPoint tu yang ni tadi. Ni, partnya ni. Kekuatan kami, pengurusan kami, pencapaian kami. Kita nak menjawab persoalan ni lah ni.
Ni apa nak ulas tahun lepas cikgu kalau kita tengok ulasan ada tu setakat satu baris saja cikgu. Ya memanglah dia limitation ada kat sini. Bila limit ni yang kita kena pack kan dia. Ya, kita kena pack kan dia. Ni kekuatan kami ni cikgu ambil pindahkannya dalam power AI. Allah senangnya. Ya, lepas kita tengok ayat dia. Kalau tak sesuai cikgu minta lagi. Apa yang cikgu nak? Tak sesuai minta lagi apa yang cikgu nak. Ya. Task kita ni ialah menyatakan apa yang kita nak, apa yang kita perlukan. Itu task kita. Tapi memperkenalkan diri peringkat awal tu lah. Ya, tak, lepas bawah tu tak payah lagi dah perkenal diri. Dia dah tahu kita siapa. Saya ketua bidang, saya guru kanan mata pelajaran Bahasa Sekolah Menengah Kebangsaan Balong, Malaysia. Saya merancang untuk program pembangunan profesional guru. Berikut adalah data pencerapan guru-guru di bawah bidang. Okey, tunjukkan graf. Okey, bantu saya untuk task dia apa? Bantu saya untuk plan ataupun cadangan bagi meningkatkan profesional guru. Dia keluar je. Ya? So kena clear yang tu. So yang tadi nak menjawab yang ni kan kekuatan kami tadi kan. Okey, bila kat situ saya nak cikgu buat sekarang. Mulakan sekarang nak tengok apa yang dia jadi. Apa yang cikgu nak buat task. Saya mulakan dulu tapi cikgu sambung. Cikgu klik je kat sini, copy. Cikgu pergi kepada mula balik yang new. New, kenalkan diri tu. Kenalkan diri. Ya, saya guru data SKPM, SKAS lah senang. SMK Balong cetakan. Berikut guru data saya pengetua SKAS SMK Balong. Berikut adalah skor pencapaian SKPM sekolah kami. Bantu saya buat ulasan berdasarkan graf. Ni ayat ni penting ya, macam bantu saya apa semua, tapi kebanyakan dalam ni kita gunakan perkataan bantu saya. Betul. Okey. Lepas tu sini cikgu ambil tadi, cikgu paste. Dia tanya, boleh saya tahu apakah ini buat graf? Apa ya? Kita dah bagi dia graf. Cikgu boleh katakan bersama ini saya sertakan graf pun boleh ke atas ni. So, buat. Cikgu Aman, dah keluar Aman? Sampai dia penambahbaikan dia buat. Jika Tuan Pengetua, dia panggil Tuan Pengetua dah tu. Inginkan versi Cikgu Encik Azhar. Dia apa kan? Dia dah tahu kan? Bila dia tahu Pengetua, dia panggil Tuannya tu. Bila Tuan Pengetua inginkan versi berterasmi, masukkan dalam laporan, pembentangan. Boleh saya sediakan format Word atau teks penuh? Okey. Saya sekarang ni saya nak compile tau. Saya nak compile, saya nak sebagai AI. Daripada sini kita boleh buat nanti PowerPoint, tapi saya nak tunjukkan yang ni dia boleh datang bagai. Cikgu tulis kat sini, saya perlukan dalam bentuk Word. Kenapa nak buat nanti saya tunjuk. Sama-sama ikut saya perlukan dalam bentuk Word. Dia fikir dulu. Dia fikir juga Kalau dalam apa cikgu, kalau dalam deep tu kan, dalam dia tekan okey. Dia akan katakan dia buat apa tau, dia buat apa. Dia katakan nampak dia buat ulasan, cikgu klik ulasan. Cikgu Almi jelai ada. Cikgu Almi jelai. Ada? Cikgu Almi jelai ada. Nampak cikgu? Dah.
Secara Steady punya keseluruhan. ulasan dia. Ha? Steady dia punya ulasan. kita pun tak terfikir lah ulasan ni. Okey. Oh, hebat. Okey. Tiba-tiba pengetua lah nak bentangkan ni. Nak buat yalah. PowerPoint. Ini Boleh. pengetua semua boleh bentang lagi ni. Tapi kalau tak bentang juga tak tahulah nak apa lagi. Tak tahu lah. Betul. Tak tahulah nak apa lagi. Okey, sekarang ni pengetua nak bentang tapi tak cantik lah bentang ni kan. Dia nak buat PowerPoint. Yang ni boleh kan? Setakat ni. Tapi kita akan review balik, ulang balik. Okey, sekarang ni kita copy ni. Kita nak buat PowerPoint pula. Dia boleh buat PowerPoint tapi dia kurang cantik. Cikgu klik je, tentuan klik. Copy. Boleh, setakat ni boleh. Okey, buka Power Gamma AI. Yang tadi kita bagi dalam grup. Yang ni. Jadi simpan tadi kan. Okey, saya terangkan. Gamma AI ni, ini yang saya buat lah cikgu. Ini saya buat, bukan saya buat. Komputer buat. Menganalisa pencapaian standard. Orang nampak macam bagus je kan. Tapi... Okey. Bila dah buka, ni keluar tak? Sama tak? Cikgu Nuriman sama tak? Okey. Sama ya? Okey, alright. Baik, saya terang sikit dia punya foundation dia ya. Bila kita buka Gamma, saya terangkan lagi. Gamma ni, dia adalah untuk tujuan presentasi yang sangat powerful lah. Ya? Kalau nak yang powerful lagi, tentuan sebenarnya dia ada versi yang versi Pro tu. Tapi dia kena bayar lah. Sebulan RM38. Tapi kita boleh ambil sebulan je. Ya, kalau tak nak, ambil yang biasa pun boleh. Cuma dalam biasa ni, dia limited 8 slide. Ya, kemudian dia ada kredit. Ya, tapi dah boleh dah. Ya, okey. Kalau kat sini, dia ada 4 ni tu. Dia kata create new. New blank, ni kosong. Ini import. Import ni maksudnya kita ambil daripada PowerPoint yang lain. Kita masuk kat situ. Jadi, kita mulakan, kita nak buat baru kan, kita klik je kat sini. Create new. Once kita klik pada new, dia bagi pilihan. Kita pilihan, kita nak paste in text, bentuk teks ke, ataupun kita nak dalam bentuk presentation ke, generate, ataupun dalam bentuk URL. Tapi inilah kita buat tadi kan. Sebab kita nak buat PowerPoint senang je. Ambil yang generate. Lepas tu continue. Sama-sama ya. Continue. Okey. Dia tak susah ni nampak dia. Tapi cikgu klik-kliknya tak kisah. Okey. Lepas tu dia tanya kita nak buat apa. For sure lah kan. Kita nak buat dalam presentation. Saya punya ni, cuba tengok dekat perkataan 8 card ni. 8 card. Cikgu Noriman ada berapa slide? Ada berapa card? 8. 8. Saya kenapa saya 20? Saya 50. Minta. Ya? Kenapa saya 50? Okay, saya beli. Sebab saya masuk True Story, dia suruhkan belilah. Ya. Tapi bukan beli kat dia, beli online je. Ya, saya beli ni dalam RM36 kot. Ya, boleh guna sebulan. Tapi setahun dia murah. Kalau setahun dia baru 120 kot. Ya, tapi saya nak cuba je itu. So, ini adalah kad ni masuk dia slide. Ya, berapa slide kita nak. Okey, ni bentuk presentation, ni web page, dokumen dan social. Abaikan. Tapi yang penting sekali dekat sini. Kalau tak nanti Cik Azhar pekan nanti kena bentang dalam bahasa Inggeris nanti. Ya? Sebab kita kena bahasa Melayu. Bagus juga kita guna pembentang tu AI. Betul. Nanti nak pergi Indonesia kan, nak pergi Bandung kan, nak bentang kan, balik bahasa Indonesia. Dia keluarlah bahasa Indonesia. macam Noriman dia dekat nak border kan, nak pergi ke Indonesia sebelah sana kan, pilih bahasa Indonesia. So kita pilih bahasa kita pergi kat lain aja. Okay, alright. Dah sampai sini. Okay. Ingat kan tadi kita copy kan? Cikgu klik balik mouse sebelah kanan, tekan paste. Nampak tadi yang diulah-ulah tadi kan? Ambil pada word tadi kan? Ni kita buat word ni. Ini maksudnya apa? Cikgu boleh ambil mana-mana je kan teks tu, cikgu buatkan sini. Dia tukang buatkan sekali. Okey. Masuk tak setakat ni? Saya nak tengok dulu. Hint. Kalau tak masuk, kalau masuk
Thumbs up. Okay, Mulyana. Thank you. Syah, alright. Boleh ya? Ya. Okay, jawab. Thank you. Hari ni kita buat kelas enjoy. Okay, bila dah jadi, kita generate. Dia sendiri buat tu. Duduklah dulu. Kalau tak bulan puasa, bolehlah minum-minum dulu. Nampak kan dia buat apa? Cik Azhar nampak kan dia buat apa? Dah buat point dah. Oh, dia buat point lah. Dia buat point. Yang ini ada tadi. Dia dah susun dah. Cantik. Kalau nak ikat lagi, tambah ikat lah. Kalau nak tambah lagi. Sampai dia buat kesimpulan ni. Pasal kita sebut 8 tadi kan. Sebab saya minta 8. Nampak? Tak puas hati lagi ni, tak cantik. Cikgu kena buat apa? Tentuan buat generate. Ni dah masuk color lah. Dah masuk color lah. Dah luar. Ulasan SMK Balung keluar dah. Oh, lama. Ni biar dia buat dulu. Kita boleh minum-minum. Buat orang puasa kan. Canggih Siapa cari masa more patutnya ni. Nampak implikasi cadangan semua dia buat kan. Lama. Still 8 kad lah macam ni lah. Kalau nak boleh nak tambah pun boleh. Tambah lah. Dia buat 8 kad ya. 8 kad. Okay, ini basic. Tapi katalah tak puas hati lah nak tengok tema. Cikgu boleh pergi teams. Team ni pilih mana nak. Cikgu klik je mana-mana. Yes, untuk kita running je kan. Nanti lepas ni boleh bentang. Lepas ni kita berebut lah bentangan. Cik Azhar. PGB kena bentang ni. Kalau tak bentang juga lagi. ICP tak payah bentang kan macam ni. Tak payah. Okay, kita ambil mana-mana. Ni berlebih Lebih lagi ni. Ambil mana-mana. Lepas tu saya ambil bersama mana je. Blue steel macam mana. Okay. But last kali, bila dah buat macam ni, kita kena pergi pada import. Sorry. Allah, import pula. Terbalik tadi. Dia bukan import, export dia balik. Saya buat balik, generate. Sambil-sambil tu cikgu, sementara saya punya data, cikgu tukarlah color tu dulu. Tengok mana yang berkenan. Ada kat sini. Okay, alright. Dia in progress, don't close. Dia kata, jangan buat dulu. Masuk graf boleh ke tu? Boleh, kalau nak masuk graf. Kita bagi dia prompt dia, bagi prompt dekat dia. Dia sekali kita buat, dia lain keluar tau. Sekali buat, dia lain keluar. Okay. Dia kata create something else. Okay, tak nak dah. Okay, dekat sini kan bila dah cikgu pergi ni, cikgu klik pada share. Penting ni pada share. Dah? Nampak pada export. Maksud dia apa? Maksud dia kita nak suruh dia jadikan slide PowerPoint. Tadi belum lagi. Share PowerPoint. Lepas tu pilih PowerPoint. Nak simpan PDF pun boleh. Simpan kat mana kan? Klik. Don't click. Do not start. Dia nak fikir dulu. Okay, dah siap. Dah siap tu. Dah ada dalam file. So, nikmat manakah satu yang nak kita dustakan ni? Complete. Siap dah bagi gambar sekali. Belum. Kalau lawa lah sekolah. Ini SMK Balung lah ni. Betul tadi Tanya Cikgu Masrah. Ada tu aja. Ada Cikgu Masrah. Betul kan Cikgu Masrah? Woi, boleh gila watan ni. Sekolah ni. YM. Saya ada habis ringgit gunakan. Jadi dia nak minta payment. Tak boleh dah. Apa? Buka email lain. Dah siap.
Oh, hebat. Jadi gambar kita pun gambar AI punya kan. Jadi canggih lah sikit. Nah, jadi kita dah mengulas, kita dah present. Selesai yang kan? Ada lagi sebenarnya banyak ni, tapi tak apa, kita sikit-sikit lah. Kalau bersemuka lagi seronok buat ni, sebab kita akan tunjuk yang deep sikit lah. Tapi ni dia agak teknikal sikit. Ya? Kita apalah, ni dah boleh guna dah ni. Dah boleh guna dah. Okay, last saya nak bagi task. Raja rakam ni kan? Rakam. Rakam. Last saya nak bagi task. Okay, siapa dah ada task ni baru boleh keluar daripada ni daripada kelas ni. Kalau tak boleh keluar. Saya seorang kan, jadi tinggal tak keluar-keluar. Okay, alright. Kita ambil task kita. Kita pergi balik pada AI. Ingat cikgu kalau nak senang, apa ni kan, kita ready buka dua-dua ni lah. Kalau kita nak kata nak buat presentation kan, kita buka dua-dua. Macam Cik Azhar kan, kita ada data yang data ni tadi kan, Iskandar ni. Kita ada data ni, yang kita PPD semua ada banyak sekolah tu kan, boleh pilih. Katakan dia, saya nak analisis, saya hanya nak menganalisis SMK Iskandar Shah saja. Boleh dia kan buat untuk Iskandar Shah. Jadi pengetua dia kalau membentangkan slide dia, kita pun buat slide untuk dia. Kita tengok macam mana slide dia, macam mana slide kita. Kan data kita banyak kan, banyak sekolah buat PPD kan. Nanti kita ada yang saya buat itu kan. Boleh pilih. Suruh AI pilih satu sekolah pun boleh. Clear kan maksud saya? Jadi kalau data tu data besar, data yang banyak data, kita kena bagi satu maklumat yang spesifik kat dia. Contoh saya ambil, okay. Sekarang ni saya bagi pada data tadi, pada tuan-tuan tadi, data Iskandar saja, Iskandar bengkel. Saya nak bagi satu, ni task saya ni, sampai kita buat PowerPoint, baru khatam kita ni. Kalau tak, kita tak khatam. Okay, saya bagi satu data lagi, saya ingat tuan-tuan buat. Sampai buat PowerPoint. Tengok data ni dulu ni data real ni. Ini satu daerah ni data real. Oh tak boleh, nanti nampak complicated sangat ni. Oh tak apa, kita cuba data ni. Ini kita cuba data ni. Apa yang kita nak buat data. Okey, sekarang saya akan hantar data cikgu. Saya nak tengok macam mana kita nak solve problem yang kita ada ni dulu. Okey, sekejap. Saya hantar data ni pada cikgu. Okey. Data standard 5 tadi mana? Pencapaian kami. Okey, saya hantar data standard 5. Okey, tuan-tuan buka. Cikgu buka ya. Okey. Baik. Okey, task pertama, saya nak cikgu pindahkan ini dalam, suruh ChatGPT ini untuk pencapaian kami 5.1, 5.2, 5.3 ni. Yang sekarang ni dah ada. 5320 ni abaikan. Tak apalah, untuk dummy cikgu letaklah apa-apa number dulu cikgu. Biar 532 ni cikgu letaklah dulu 21. 22 untuk nak dummy je. Ya. Jap M. Ya. Jap. Laptop slow ni. Tukar laptop kan. Bukan beli laptop baru. Betul lama dah nak pencen. Okey. 51 okey. Tak apa cikgu orang ni je dengan data ni 512 ni 5121 katalah cikgu letak ni dummy je tau, bukan betul-betul okey. Nak simpan. Kita ni ada data. Ni data. Saya tengok daerah ni bagus tau. Saya sebutlah daerah ni saya penghargaan daerah ni Balung. Balung Tawau. Ustaz Yahya, kawan sahabat kita lah Cik Azhar. Ustaz Yahya, dia spesifik kan semua dia data 5.1, 5.2. Dia malam tadi kami communicate lama lah. Saya kata, hebat ni Ustaz, saya pun nak belajar kat sini. Dia keluarkan data ni. Complete. Maknanya cerita 5.1 ni bab mana pun dia ada data. Saya kata nak buat tu bukan senang tu.
Dia nak masuk data. Okey, tak apa, kita nak gunakan data. Kita pinjam ustaz, data ni ustaz, tapi kita tak kata sekolah mana kan. Tak apalah, boleh lah kot. Ustaz halalan dulu. Nanti Cikgu Masra beritahu lah. Okey, baik. Saya daripada sini, task saya nak ialah kita nak buat satu graf dulu berdasarkan pencapaian kami. Supaya nanti kita dapat mengulas dalam kita punya lapor ulasan tu, pencapaian kami tu kita dapat spesifik. Dekat sini nanti. Dekat sini tu nanti. Kat sini kan. Kita nak tujuan kita, task kita kat sini sebenarnya tu. Tapi kita kena buat data yang macam tu tadi. Okey, baik. Kat sini balik. Saya padam save keluar dulu. Ada mana? Okey, yang ni tadi. Okey, sekarang ni task kita, saya bagi satu task. Saya nak kita sama-sama buat satu graf dan kita minta dia buat satu menginterpretasikan data ini. Analisis, yang kedua menginterpretasikan data. Okey, mula sekarang. Bila nak mula baru, ni nampak ada gambar pensel ni. Baru. Kenalkan diri dulu siapa. Okey, saya buat macam ni. Ayat tak kisah cikgu, asalkan maksud dia faham maksud kita. Dia tak ada standard ayat. Maksudnya, kenalkan diri. Ni apa tadi, kita pergi yang pertama, kita pergi roles. Siapa kita? Ini task. Apa kita nak buat? Ini task kita. Image yang dipaparkan. Okey, bila pada sini kita pergi pada boleh selain buat naik data. Okey, kita katakan dia, saya sebenarnya, ini saya hari tu dia tak tunjuk tu, masa AB tu dia tak tunjuk tu. Dia suruh pindah ke CSV, tapi saya balik, saya kata macam mana nak pindah CSV ni. Rupanya tak payah. Cikgu dah buat sini, cikgu buka balik PowerPoint Excel tadi. Ada dua, cikgu nak pindahkan sini, number ni pindahkan dalam tu boleh. Atau cikgu pindahkan dalam bentuk image. Saya kata tadi dalam bentuk apa tadi? Dalam bentuk image kan? So sekarang ni jadikan dia image. Nak jadi image senang je. Cikgu tekan pada print screen. Ambil gambar dia ni. Sebelah. Dia di gambar kan? Jadi tak setakat ni? Boleh? Yang ni jadi tak? Ada bagai cara. Ulang balik kan? Okey, saya ulang ya. Baik, kita dah kata kita dah janji dengan ChatGPT tadi. Kita nak hantar dalam bentuk image, bukan dalam bentuk number. Yang ini kita nak bentuk number copy boleh juga, tapi saya nampak dia tak berapa stable. Dia mudah dia image. Okey, cara nak jadi image, cikgu tekan print screen pada kita punya laptop tu, print screen. Dia keluar gelap macam ni kan? Boleh main? Okay, copy. Okay. Alright. Klik mana-mana, tekan paste. Jadi image lah. Ni lain kan? Okay. Copy, pindah kepada ChatGPT. Enggak ada fikir dulu.
Okey, dia kena bentuk yang macam ni. Dia nyatakan jenis graf melayukan. Dia pula kena spesifik. Saya tak spesifik tadi. Graf apa yang kita nak. Saya graf bar. Saya pendek je. Graf bar. Okey, nampak dia pindah-pindahkan 51, 52, 53, nampak dia tunjukkan ni dah. Dah jadi. Ulasan dia tadi, dia dah ada kat sini kan. Dia dah ada ulasan lagi. Tapi sekarang ni, ulasan pendek macam ni je tentang graf. Tapi sekarang ni, kita nak buat menginterpretasi. Interpretasi ni, dia lebih dalam lagi tau. Okey, bantu saya membuat interpretasi. Cikgu kan kalau ada benda yang katakan cikgu nak buat SWOT kan, tapi ni tak sesuai kan SWOT. Cikgu boleh bagi arahan ke dia? Bantu saya untuk sediakan 4 kuadran. Ataupun nak senang SWOT analysis je, dia faham. Ya? Dia akan bina dalam bentuk SWOT analysis. Jadi tak payah fikir-fikir lah SWOT tu macam mana nak buat kan semua kan. Okey, bantu saya buat interpretasi daripada graf berkenan. Sampai kita suruh dia interpretasi. Tapi sebab macam saya kata tadi, bila kita kata menginterpretasi, dia akan satu sampai pada tahap kesimpulan. Ataupun dia kata nanti akan dalam tahap kita buat intervensi, dia akan keluar yang tu. Saya selalu mengusik lah ChatGPT ni. Dia kata kukuhkan program sedia ada, kongsikan amalan baik. Saya tanya dia balik, apakah amalan baik sesuai? Tak, saya tanya dia, senaraikan amalan baik yang boleh dilaksanakan. Apa yang dia jawab, kita ambil jawapan dia betul balik untuk kita expandkan dia, jawapan dia tu. Nampak? Intervensi akademik, mentor-menti, dia buat semua ni. Tapi kalau kita tengok juga kan, cikgu tengok apa error yang berlaku tau. Error yang berlaku, kalau kita tengok, dia tak baca data ni dengan betul. Dia kata 5.1 kan, 5.1, 512, 511, dia tak tahu apa tau. Dia tak tahu apa ni. Tapi dia cuba menginterpretasi data ni, kat sini yang kita kena berhati-hati. Apa maksud dia tu? 5.1, pembangunan pekat murid. Nampak? Potensi murid. Potensi akademik, mentor-menti, pengembangan individu, anugerah berkala. Ni antara cadangan pembudayaan PDP. Nampak ni kan? Dia bagi macam mana? Ni bagi macam mana? Okey, kita pergi 5.2. 5.2 dia tengok apa tadi? 5.2 ni berkaitan dengan co-curriculum. Tapi dia bagikan sini 5.2 ini sasiah murid. Dia dah salah kat situ. So kita kena betulkan balik. Sasiah. Jadi kita katakan 5.2 adalah berkaitan dengan mohon betulkan. Cikgu Nariman nampak penganjuran hari co-curriculum murid-murid tiba-tiba je muncul dia kan. Kad profil co-curriculum Cikgu Nariman. Lengkap. Semua ada. Semua ada. Complete. Lepas ni Cikgu Nuriman bentang hantar dekat PowerPoint bawa slide. Minggu depan bentang mesyuarat. Selesai. Cikgu, pengetua guru besar kalau kata kita okey setengah jam masa pun boleh kita buat. Tapi cikgu kena baca je. Statement saya yang pertama tadi, jangan sepenuhnya percaya pada ChatGPT ni. Bukan kita tak boleh percaya cikgu, sebab kita punya arahan tu belum komplit lagi. Semakin banyak arahan kita, semakin spesifik arahan kita, semakin jitu dia punya dapatan yang dibuat oleh
apa ni, oleh ChatGPT. Okey, ini last. Sekarang ni pindahkan ini ke dalam PowerPoint. Last. Kita ambil ni pindahkan dalam PowerPoint. Penglibatan murid dalam etiko kurikulum. Tapi saya nak tuan-tuan bawa balik pada Gamma AI. New. Create new. Generate. Kita ulanglah ilmu ni supaya dia tak apa. Okey, cuba separuh daripada kita gunakan bahasa Inggeris. Separuh gunakan bahasa Melayu. Apa beza? Saya gunakan bahasa Inggeris ya. Bahasa Melayu, English, UK. Okay, paste up. Sorry. Paste. Apa jadi? Generate outline. Dia buat outline dulu. Jadi tak bahasa Inggeris. Sebab kita teks sekali dalam bahasa Melayu kan. Nampak dia tukar terus. Tiba-tiba Cik Azhar kena bentang dalam bahasa Inggeris. Tak kisah Cik Azhar, tukar je. Tanya dia bahasa apa nak lagi. Saya boleh buat. Nampak kan? Lepas tu pergi pada generate. Okay, bila generate dia buat co-curricular activity. Dia akan nampak tu. Cikgu Helmi daripada Jelai 1 ada tak dalam ni? Cikgu Helmi ada tak? Ada ya? Ada Cikgu Helmi? Mi ada Mi? Okey, terima kasih. Okey, alright. Ada ya? Okey, baik. Ya. YM, boleh tolong ulang apa arahan yang YM bagi tadi? Yang dekat ChatGPT Yang dekat ni generate untuk ni. Dekat AI ke ataupun dekat gamma? Dekat gamma. Okey, kat gamma. Okey, alright. Kat gamma. Kita mulakan balik dekat gamma. Tak, dia tak ada arahan apa. Kita ambil je kata copy. Ini kan kita buka gamma tadi kan? New tadi, create new. Pergi kat generate. Okey. Lepas tu klik kat sini, dekat describe ni, paste. Sebab kita dah set copy tadi kan, dekat AI. Lepas tu pilih bahasa. Saya ambil bahasa. Boleh Zal? Boleh. Okey, alright. Saya ambil bahasa Inggeris. Contohlah ni bukan apa ni saja kita nak tengok apa beza dia. Lepas tu walaupun kita punya teks ni kan dalam bahasa Melayu ni, dia cepat boleh tukar. Dia tukarkan PowerPoint kita bahasa Inggeris. Jadi besok kalau nak pergi kat bentang kat UK kan, PowerPoint kita dalam bahasa Melayu, dia tukar je. On the spot dia dah buat. Generate. Dia lain pula buat kan. Siap nama kita keluar tu. Yang ni maknanya cikgu boleh gunakan apa tu? Standard 4 cantik kalau kita gunakan ni. Cikgu ambil standard 4, lepas tu dia akan spesifik kan dia nak ambil. Data tu cikgu masalahkan, kita ambil data standard 4 yang siap nama cikgu tu kan. Dia tambah je kat situ. Katakan dia saya ingin memilih bantu saya untuk menganalisis data-data skor pencerapan untuk guru bahasa Melayu contoh. So dia akan keluar bahasa Melayu je. Kemudian kita tengok cikgu masalah tengok kat mana. Okey, katalah rendah kat 4.5 guru sebagai penilaian. Okey, dia punya 45. Dia kata dia akan ulas tu 45. Okey, bagi saya cadangan untuk meningkatkan kompetensi guru dalam konteks guru ni sebagai penilai, dia akan bagi. Dia bagi pada kita panjang tu. Okey, bantu saya untuk buat perancangan setahun, dia akan bantu kita untuk perancangan setahun. Apa nak buat? Okey, baik pada sini tadi. Kita dah buat ni. Sebab buat itulah saya habis
Free. Belilah. Kaya tu duit banyak. Okey, dah siap ni nak pergi mana? Zal nak pergi mana Zal? Dah siap ni? Cikgu Rizal. Ya, saya. Pergi mana? Dah siap ni nak pergi mana? Lupa dah. Okey. Okey, tak apa. Sama-sama je. Pertama kalau kita nak tukar tema, kalau kita nak tukar tema, color ke apa-apa, kita pergi pada Teams. Tapi kalau kita dah puas hati, tak puas hati, tukar lagi. Kalau orang kita suruh tukar sekali je. Kalau 2 kali dia kata apa, buatlah sendiri kan. Dia kata kita ni tak. Dia tanya kita lagi. Nak apa lagi dia tanya kita. So bila kita dah puas hati, pergi pada share. Pada share, lepas share tu kita pergi pada export. Share pada export. Kenapa export? Kita nak tukar export ni bukan hantar ke orang, export dalam format apa yang kita nak. Sekarang ni kita pergi pada PowerPoint. Dia sebenarnya ada banyak je kot. Saya banyak, ada 5-6 tau saya study sebenarnya sebelum saya nak buat kelas ni. Mana satu yang saya nak buat mudah supaya cikgu cepat rasa senang. Kita ni yang penting hasil dia cikgu, ya, hasil itu. Tapi kalau kita buat complicated sangat, susah nak buat, tak payah, orang jadi penat. Okey, siap? Ready? So kita buka. Wow. Ada nama kemahal. Increasing student involved in the extracurricular activity. Ini boleh bentang kat UK ni kan? UK tu. Ini form Cik Azhar. Oi, steady lah. So kita saya cadangkan sini tau. Kawan-kawan kita kena tukar lidah kita auto lah. Saya cadangkan macam ni tau. Kita dekat PPD ni kan, kita study, kita buat untuk yang tadi tu urai tu. Kan? Kita buat urai, lepas tu kita minta dia ulas. Dia ulas, dia panjang ulasan tu. Kita buat interpretasi. Lepas kita buat PowerPoint. Jadi bila mesyuarat kita bentang tu je. Ya kan? Tak jauh-jauh. Kita apa yang kita nak. Macam Cikgu Masrah, dia ketua bidang. Cikgu Masrah pula ambil data standard 4 tu kan, tampal dekat dia, suruh dia bantu saya untuk menganalisis pencerapan guru untuk mata pelajaran bahasa. So dia akan keluarkan bahasa je, yang lain dia tak keluar, dia tak sebut. Lepas tu dia analisis, okey, bantu saya sampai kita pergi pada bantu saya tu nak buat apa, buat pada point, bentang. Selesai. Banyak guna untuk cikgu-cikgu pun senang. Ya, betul, cikgu senang, banyak benda kat sini boleh buat. Ya, ada 2 ni dah cukup dah. Dah bantu dah 2 ni. Okey, saya tak nak tarik masuk panjang. Ni ada yang nak pergi pasar lagi. Thank you. Sorry lah kalau ada yang kekurangan kelas ni. Ya. Video apa dia nanti share ni kan? Yang ni saya tak panjang nak edit lah. Saya ingat saya malas nak edit kot, saya bagi je lah. Sorry lah kalau video tu penting tu. Kita dah dengar dah kan? Lambat nak edit lah. Tak edit je. Pandai-pandai lah nanti. Biar susah sikit. Biar susah sikit. Betul. Challenge. Setuju. Post saja YM. Apa dia? Post saja tak nama tu GB nak buat perakuan lagi tu. Okey, betul. Dah dekat masa dah ni. Saya rasa minggu depan kot, sebab hari ni kata dah okey, maknanya tarikh tu 30 hari bulan kan. Kalau ikut tarikh untuk kita buat perakuan ni. Kita kena ingat ni, sebab ni mood raya ni. Saya cakap dengan kawan kat kementerian, saya kata janganlah macam ni. Ni kawan-kawan tengah nak mood raya ni, hari Khamis Jumaat dah tak ada cerita lain, nak balik kampung je ni. Ya? Sebab 30 hari bulan tu Jumaat. Luar 30 hari bulan. Tak apa, kita ada satu penyelesaian dia kan. Tak apa, dia ada cara macam tu, dia buat macam tu, tak apa, kita ikut. Kita cari macam mana nak selesaikan. Inilah antara cara kita nak selesaikan. Yalah. Okey, orang kerja cikgu. Kesian cikgu nak bayar kan. Okeylah cikgu. Kalau tak ada apa lagi, saya sekali lagi ucapkan terima kasih pada sahabat-sahabat saya lah. Cik Ilmi, saya tak dengar suara dia hari ni. Cik Ilmi ni SIP baru. Cik Azhar, daripada petaling utama. Petaling pertama ke perdana kan? Petaling perdana ke petaling utama? Petaling perdana ya? Petaling utama. Petaling utama. Terima kasih banyak-banyak YM bantu.
Ya, saya. Pak Talib Talib, utama. Cik Ilham. Oh, ni kita buat kos di KL tak ada lah? Ada ke? Dia Tak pada ada, ni. tak ada. Oh, tak ada. Okey. Tak ada lagi. Okey, Cik Ilham, terima kasih joinkan kita ni. Ya. Okey, saya rasa itu saja cikgu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada semualah Puan Halimah yang selalu ada dalam ni, Cikgu Rizal. Ramai saya tak mampu nak sebut ni, ramai sangat saya kawan-kawan saya dalam ni. Saya percayalah cikgu saya usaha kita ni, satu saya bersemangat ni atas semangatnya cikgu, yang kedua saya percaya atas doa kawan-kawan saya dalam ni. Alhamdulillah saya sihat lagi untuk mengadakan kesempatan. Yang ketiga, semoga Allah angkatlah majlis kita hari ni cikgu sebagai satu majlis ilmu. Dan yang keempat, dapat ilmu ni cikgu panjang-panjangkan lah. Sebab ni besok yang kita nak bawa cikgu kan. Benda lain kita tak bawa. Ni ilmu ni insyaAllah. Ni komputer ni senang je. Arah baik dapatlah yang baik. Kita nak cari yang buruk dapatlah yang buruk. Ya, jadi kita bagi orang ke ilmu. Bagikan dia, boleh memanfaatkan, dia akan dipanjangkan. Okay? Okey, sekali lagi mohon maaf banyak-banyak. Dan terima kasih pada sahabat-sahabat saya, ramai daripada Tampin yang join hari ni. Ya, sama-sama dengan kita. InsyaAllah, pada rezeki kita jumpa lagi. InsyaAllah masa lain ketika. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, sahabat. Thank you. Jumpa lagi. Terima kasih semua. Ya, jumpa lagi insyaAllah. Nanti kalau datang masa hari guru bagi tahu berapa ribu bulan. Boleh. Datang awas. Jangan lupa mi udang. InsyaAllah. Jom singgah pekan. Bukan. Kami pun ada pekan Cik Zah. Bulan 5. Dah bila? SK Beko ke apa nama? Bulan 5.